Kalau hari-hari panas, Hari-hari panas, hari-hari ada. hari-hari buka. Masya Allah. Hari-hari ada. Betul. Oh, macam kenal lah ni ayah sama ni. Masya Allah. Cik, Assalamualaikum cik. Waalaikumsalam dek. Oh cik, lama tak jumpa cik. Lama tak kena. Lama tak kena cik. Ah, Cik, leceh panas kan. lah cik. Sekarang Cuaca musim panas. panas. Cuaca panas lah cik. Bahang lagi. Bahang lagi, ya Allah. Kan. Ai. Dia tengah panas-panas ni elok sejukkan badan. Sejukkan badan cik. Apa dia, Kena cik? lecikan buah sejukkan badan. Lacikan buah cik eh. Sejukkan badan Boleh cik, boleh cik. Lacikan buah cik. Satu, Oh, eh? tak kena cik. Boleh, boleh cik. Boleh cik. Bismillahirrahmanirrahim. Harga sama cik macam dulu-dulu Harga tu. maintain. Harga maintain. Harga maintain eh. Ui. Ya pun barang naik. Barang naik, harga maintain. Masya Okey. Allah. Baik-baik bro. Ini yang cendawan Cina. Cendawan Dia, Cina, untuk sejukkan badan. Samsung eh. Samsung. Yang ni cincau. Cincau. Dia bagus juga untuk sejukkan badan. Ni pun sejukkan badan eh. Ya. Ni Bali. Oh ni Bali. Sama juga. Oh sama. Oh ni sedang Okey. ni cuaca panas-panas ni. Bali. Panas-panas ni Oh, memang kalau Euro Bali. memang insya-Allah. memang sejuk lah. Okey, ini selasih. Oh selasih. Selasih. Dia untuk sejukkan badan. Juga badan Selasih. juga eh. Ini kacang tanah. Oh kacang okey baik. Kacang sedap tu. Memang Oh sedap. tu buat kunyah-kunyah tu. Untuk kunyah kan. Okay. Dia yang special kat sini. Special cik eh. Yang special kat sini air gula dia. Air gula cik eh. Air gula dia. Tak potong apa? kaki eh. Tak, tak. Tak potong kaki Sebab apa air gula dia, kedai tom yum pun ada lecikan buah. Aha. Tapi air gula dia tak sama. Oh tak sama. Tak sama. Dia punya resipi lain. Lain je eh. Lain. Sebab kita belajar pada Ipoh punya. Ipoh, eh? Lecikan Ipoh punya. Okey ni. Saya nak resipi dia boleh cik? Boleh. Resipi dia kita boleh ajar. Ajar je eh. Boleh. Kita pakai Tak takut rugi ke? tak rugi. Tak Itu rugi, eh? rezeki diorang lah. Oh, Tak dapat Masya pun. Allah. Baik. Kita guna pati kelapa laut. Pati kelapa laut eh. Masa masak tu. Okey. Mata kucing. Mata kucing. Laici. Laici eh. Ya, Masya kita Allah. masak sekali. Lagi satu kita pakai buah loh hangkor yang bulat, kedai ubat Cina tu. Dia untuk sejuk badan. Buah luar hangkok. Buah loh hangkor. Oh, tak pernah dengar apa. Pasal badan kita sejuk. Oh baik. Okey. Kelapa laut pun dah sejuk. Ni dia punya pati dia. Masya Allah. Tak sama dia punya air gula. Tak sama eh. Tak sama. Okey, baru kita bubuh air batu. Air batu. Pagi sampai petang kenyang. Cik ada orang tanya cik. Ya, Laici kan buah. Laicinya mana cik? lecikan buah. Leci kita tak pakai, kita Leci tak pakai nata di koko. Nata di kuku eh. Ah, Baik. buat barang semua dah mahal sekarang. Mahal lah. Tak boleh lah. Buah kita